Pernah dengar hidangan nasi hujan panas? Hidangan tradisi Melayu Johor yang berwarna-warni ini sebenarnya ada sejarah menarik. Hidangan ini pada awalnya telah mendapat pengaruh dari pedagang Muslim kuno yang datang dari wilayah Hindustan dan Parsi sekitar abad ke-16 hingga abad ke-18, terutama dari segi teknik memasak dan cara penyediaan. Pada waktu itu, hidangan ini masih tiada nama khas dan bahan-bahannya sepenuhnya mengikut gaya luar, masih belum disesuaikan dengan cita rasa tempatan. Teknik asal masakan nasi ini sememangnya berkongsi DNA yang sama dengan nasi biryani atau nasi minyak, seperti menggunakan rempah tumis 4 sekawan, minyak sapi dan susu untuk rasa yang lemak dan harum. Warnanya pada zaman dahulu biasanya lebih semula jadi hasil dari kekuningan rempah dan putih susu. Baru pada zaman Johor moden, masyarakat Melayu Johor mula mengolah nasi berempah ini mengikut cita rasa tempatan. Rempah diperlahankan, santan ditambah dan nasi dihias dengan kismis, kacang gajus, bawang goreng serta pewarna berwarna-warni. Melayu Johor kemudiannya menamakan hidangan ini sebagai nasi hujan panas. Istilah ikonik ini menggambarkan nasi yang berbintik berwarna-warni seperti pelangi yang muncul ketika fenomena hujan panas. Biasanya disajikan di kenduri atau majlis istimewa di Johor dan kadang-kadang juga di negeri lain yang mengamalkan gaya Melayu Johor. Nasi ini dihidang dengan ayam masak merah, daging masak hitam, dalca sayur dan acar jelatah. Sesuailah dengan gaya kombinasi klasik Johor moden itu sendiri. Teknik lama, rasa Johor moden. Inilah nasi hujan panas, warisan Melayu Johor yang penuh warna dan harum, menjadikannya antara hidangan paling digemari rakyat Malaysia.